kita sekarang dekat kita punya butik. Disebabkan cuaca dekat luar hujan lebat, jadinya saya nak buat sedikit game bersama Cik Kia, Laura dan Mala. Saya telah berfikir secara logik ke sains. Bagi tahu korang punya bunyi macam mana. Cik Kia. Kuat. Cik Kia bunyi apa? Mala. Laura. Okey. Soalan pertama. Apakah benda yang boleh berubah bentuk tetapi isi padunya kekal? Mala. Cik Okey. cair. Betul. Soalan kedua. Apakah sumber tenaga bagi utama bumi? Air. Salah. Ombak. Tenaga matahari. Betul. Oh, yang ketiga. Apakah gas yang kita sedut untuk bernafas? Oksigen. Karbon dioksida. Laura betul. Okey. Saya naik bila dipanaskan dan turun bila disejukkan. Siapakah saya? Suhu. Betul. Saya jawab dalam hati. Suhu. Saya ada di udara. Tidak boleh dilihat tetapi boleh dirasa. Angin. Oksigen. Laura. Apakah yang mencair apabila dipanaskan dan membeku apabila disejukkan? Ais. Mala. Sebut nama. Okey. Apakah bahagian tumbuhan yang menyerap air dari tanah? Mala. Akar. Mala. Pandainya. Apakah planet yang kita tinggal? Ha? Cik Kia bumi. Betul. Cik Kia. Apakah deria yang digunakan untuk melihat? Saya. Deria Mala. Mata. Betul. Mala. Apakah bunyi yang terhasil apabila sesuatu bergetar? Mala. Jackson. Ya. Sesuatu bergetar. Ya. Apakah bunyi yang terhasil apabila sesuatu bergetar? Mala. Ya. Salah, jawapan dia bunyi je. Apakah benda yang boleh menarik besi? Mala. Magnet. Betul. Tangan. Okey, apakah yang kita minum setiap hari dan sangat penting untuk hidup? Air. Betul, Mala. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur masa? Mala. Jam. Betul. Apakah bahagian badan yang digunakan untuk mendengar? Mala. Telinga. Mala. Apakah yang diperlukan oleh manusia untuk bernafas selain oksigen? Ya, hidung. Karbon Bakis. dioksida. Udara. Betul. Apakah bahagian badan yang digunakan untuk berfikir? Bakis. Ya, Otak. otak. Betul, Bakis. Apakah yang terhasil daripada hujan turun dengan cahaya matahari? Mala. Ya, pelangi. Ya, betul. Apakah benda yang digunakan untuk menimbang berat? Bakis. Mala, Penimbang. berat. Bakis. Mala penimbang. Bakis dulu. Okay, bye. Welcome back. Kita dah beralih kepada matematik. Yeay. Sebut nama dan jawab. Okey. Saya akan bagi masa 3 saat saja untuk berfikir. Soalan 1. 2. Tambah 3. 5. Mala. Bakis. 5. Hai, apa tak bilang? Soalan 1. 2. Tambah 3. Apa kena masih bilang? Itu satu soalan. Sakit hati. Mula. 1. Okey. Kali ni soalan baru.
5. Darab 2. Malam 10. Babi tak sebut nama. Baki sebut tu. Bakar. Cepatlah. Okey. Seterusnya. 10. Tolak 4. Malam. Okey. 8. Bahagi 2. Bagi 4. Cek ya. Penat. Okey. Jika Ali ada 3. Malah nak kantut. Okey, cepat. Allahu Akbar. Jika Ali ada 3 biji gula dan tambah 2 lagi, berapa semuanya? 5. Malah tak Dia tak sebut sebut nama. nama. Kia. Okey, seterusnya. Okey. 7 tambah 3. Baki 10. Okey, Kia. Tak sebut nama. Kita Dah. sebut. Sebutlah. 9 tolak 5. Malam. 3. Mana nak je? Aku dulu. Malam. 6. Dah salah. 6. Kia. Suara saya tak di 9 tolak 5. 6 ke? 9 tolak 3. 5. Salah soalan kau tadi. 5. 9 tolak 5, 3. Betul lah. Ah! Next. Tas. 9 tolak 5. 4. Okey. 4 darab 3. Baki 8. Ya. 12 bahagi 3. Kiah 6. 3. Salah. Bakis. Bakis 4. Betul Bakis. Siti Okey. ada 10 apple. Wah, tak nak bagi. Dia beri 4 kepada kawan. Okey. Berapa apple tinggal? Bagi 6. Ya. Ya. Malam 6. Ya. Okey. 6 tambah 4. Bagi 10. Ya. Nama saya panjang sangat. 15 tolak 7. Bagi 8. 11. 5 darab 5. Bagi Malam 2. Ya. Ahmad ada 8 batang pensel. Ha? Dia beli lagi 2. Berapa jumlah pensel? Ya, Ahmad? bagilah 10. Ya. Lambat. Eksekutif. Tambah tolak je pun. 9 tambah 6. Malam Bagi 11. Apa? Malam 12. Bagi Salah. 14 tolak 8. Bagi 8. Malam 4. Salah. Kiah 6. Salah. Bagi 8. Betul. Kia betul. 6. Oh. Kia betul 6 betul. Yes. Yes, yes. 7 darab 2. Malam 11. Malah. Ada 12 gula-gula. Dibahagi sama rata dengan 4 orang. Ya. Setiap Ya, seorang dah betul. Suara tak habis. Aku cerdik. Dah habis.